buka puasa sekali. Rasa meriah. Betul-betul. Iyalah korang ni. Satu, Kak. Hei, Susati! Mana? Tak nampak pun. Tak ada apa-apa pun tu. Hei, kau tak nampak ke yang macam asap tu? Itulah jerebu. Jadi, kalau jerebu kenapa? Memberikan perawatan. Cikgu, saya baru ingat. Saya ada peti ni kat rumah. Bagus. Ehsan gunakan untuk apa? Bila saya jatuh dan luka kaki, saya ambil plaster dari dalam tu. Dan tanpa luka. Boleh buat elok-elok. Pasti boleh. Macam mana boleh jatuh tu? Ini semua pasal si Rainbow melintas tadi. Betul. RM1 Ipin, RM1 Upin. Sebiji rupa dinosaur T-Rex. Betul. Hebatnya Kak. Tahu tak apa? Korang boleh guna dinosaur kertas ni untuk bercerita nanti. Betul. Berdua tahu apa nak buat kan? Buat sekarang! Model rumah yang paling cantik dan kreatif adalah rumah hijau opah milik Upin. Tak rugi pun. Untung lagi ada. Abang aku dapat 5 tiket percuma ke karnival tu. Siapa nak ikut? Aku nak tiket. Okey. Aku pun nak. Maaf, tiket dah habis. Tapi, kalau salah lapor, macam mana? Nanti kau lah yang kena tangkap. Adalah. Tapi biarlah ada bukti yang kukuh sebelum buat laporan. Jangan suka-suka aje. Mana? Ada apa tu? Saya mising-mising. Waduh, kasihan banget sama Ehsan. Nasib tak baik, dapat tuan yang tak tahu jaga. Semestinya. Kita saksikan persembahan dari maskot Robo SG. Lukisan ni takkan hilang bila kena air. Hebat. Mana pensel tu? Mana pensel tu? Siap. Tok. Sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini, padu ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allah. Nasib baik Opa ingatkan. Kalau tak puasa kita, Ipin. Kan? Nak main lempar getah lah ni. Betul. Mimi, Cepat. Jangan suka-suka aje. Nanti anaya orang. Macam mana SPRM tahu Daddy Ehsan makan rasuah? Adalah yang melaporkan pada SPRM. tak baik orang tu.
Baiklah. Bukan vaksin. Mereka sudah tiada perlindungan. Jadi, kita jangan takut. Mimi, sabar ya. Macam-macam tak Mena. Semua salah kau. Aku pula. Kita tengah lumba basikal. Diproses untuk dijadikan produk kesihatan. Dapatkan segera di pasaraya terdekat anda. Tu, cepatlah buka durian ni. Nak makan. Betul. Sudah nak kelatong. Betul. Nyonya Awi pun badut juga. Iyalah ketuanya. Sejak bila Nyonya jadi badut?